Korang perasan tak? Sekarang ni Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak macam tenang je. Ekonomi nampak macam okey, ringgit macam naik sikit, GDP naik sikit, inflation terkawal. Tapi kalau kau tengok betul-betul, sebenarnya ada banyak tekanan politik yang sedang menghimpit dia sekarang. Ada orang kata sampai 10 isu besar yang boleh buat kerajaan Maldives sekarang goyang. Dan kalau semua benda ni bertembung sekali, maka pilihan raya mungkin datang lebih awal daripada yang kita sangka. Isu pertama yang selalu orang sebutlah isu Rafizi Ramli. Hubungan beliau dalam PKR sendiri nampak tak stabil. Dulu Rafizi ni dilihat sebagai otak strategi parti, tapi sekarang ramai persoal peranan dia dalam kerajaan. Bila dalam parti sendiri dah ada tekanan, itu dah jadi satu masalah besar untuk Perdana Menteri. Isu kedua pula berkait rapat dengan teknologi chip dan kerjasama ARM. Malaysia masih lagi debat sama ada kerjasama dengan ARM ni tergesa-gesa ataupun tidak. Tapi dalam masa yang sama, Indonesia dah latih hampir 11,000 jurutera untuk industri chip. Maknanya negara lain dah bergerak lajulah daripada Malaysia, dan kita pula masih lagi berdebat politik. Isu yang ketiga adalah tekanan daripada DAP. Lepas keputusan politik di Sabah dan Sarawak, DAP mula ubah nada. Ada desakan supaya beberapa isu besar diselesaikan. Contohnya isu RCI terhadap Azam Baki. Dan kalau kerajaan tak jawab tekanan ini dengan jelas, DAP mungkin terpaksa buat keputusan politik yang besar. Lepas tu ada juga isu pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Ramai ahli parlimen kata proses bawa rang undang-undang tu terlalu cepat dan draft baru dapat dan lepas tu terus nak bahas dan undi. Bagi banyak MP, masa untuk teliti undang-undang tu terlalu singkat. Dalam masa yang sama, ada juga isu lain yang boleh jadi tekanan politik kepada kerajaan. Contohnya kontroversi Bastinet, Farhash dan beberapa dakwaan politik lama. Kes-kes seperti ini masih disebut dalam politik Malaysia. Dan bila isu lama muncul balik, ia boleh jadi bahan kempen besar menjelang pilihan raya. Kalau semua tekanan ini digabungkan, dia akan buat satu persoalan besar. Adakah kerajaan akan tunggu sampai tahun 2027 atau buat pilihan raya lebih awal? Sebab ada analisa kata tahun 2026 ni mungkin jadi tahun ekonomi yang lebih mencabar. Kalau nak pergi pilihan raya, mungkin sekarang masa yang lebih selamat. Politik Malaysia ni menarik sebab satu benda, ia boleh berubah sangat cepat. Hari ini kerajaan nampak stabil, esok boleh muncul krisis baru. Persoalan sekarang bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, tapi soalan yang lebih besar adalah adakah Malaysia akan menuju ke PRU lebih awal, dan kalau itu berlaku, siapa sebenarnya yang paling bersedia?